Atlet ski alpine negara Arwin Salihuddin menamatkan kempen Sukan Olimpik Musim Sejuk Milano Cortina 2026 dengan pencapaian membanggakan sebagai atlet terbaik Asia dalam acara slalom wanita semalam. Pelumba berusia 22 tahun itu mencatat masa keseluruhan 1 minit 54.82 saat, menduduki tempat ke-44 daripada 53 pelumba yang berjaya menamatkan kedua-dua larian. Slalom, perlumbaan ski alpine paling pendek dan teknikal, menuntut atlet menuruni laluan berliku sambil melalui deretan pintu rapat sebelum tiba di garisan penamat. Pingat emas menjadi milik jaguar Amerika Syarikat, diikuti Switzerland dan Sweden bagi gangsa. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar, seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.